Laudin, video hari tu ramai kata awak memang tak kelakar. Saya sudah membaca komen-komen tersebut. Dan Mereka nampaknya mempunyai pandangan yang agak konsisten. bagus, awak sedar diri. Saya telah belajar daripada kesilapan. Tapi Nasir, sebenarnya ada yang kata saya berjaya buat lawak. Maksudnya saya berjaya. Okey, tapi saya tak gelak. Buat satu lawak. Kalau tak kelakar, kita tamatkan kerjaya komedi awak hari ni. Baik, Silakan. baik. Kenapa komputer pergi doktor? Kenapa? Kerana dia ada virus. Alauddin, awak boleh cari lawak dari satu dunia kan? Baik, saya cuba yang lebih moden. Silakan. Tolong jangan malukan diri. Baik, saya cuba lagi. Kenapa ayam melintas jalan? Jangan, Alauddin, jangan. Untuk sampai ke seberang jalan. Awak tahu tak? Saya rasa bateri phone saya lagi kelakar. Bagaimana bateri telefon boleh menjadi kelakar? Sebab setiap kali tengok lawak awak, dia terus nak habis. Baik, saya akan gunakan lawak yang lebih trending. Ha, bagus. Kenapa Gen Z suka Wi-Fi? Kenapa? Kerana mereka suka connection. Alauddin, awak kan mungkin perlu pergi kursus pemahaman emosi manusia lah. Tak lawak dan langsung tak kena. Kenapa manusia suka kata saya cuma nak tanya satu soalan? Kenapa? Sebab selepas itu biasanya datang 17 soalan tambahan. Apa tu Alauddin? Lawak ke? Awak buat statement ke apa? Betul. Cuba lagi. Tolong upgrade situasi lawak awak. Kenapa manusia suka buka peti ais walaupun 5 saat lepas dia dah buka? Kenapa? Sebab dia berharap kehidupan berubah dalam 5 saat. Alauddin, Ya, awak tengah buat lawak atau tengah bagi krisis identiti? baik. Yang terakhir. Okey, last chance. Kenapa AI tidak pernah putus cinta? Kenapa? Kerana tiada siapa yang mahu couple dengan AI. Ai, tak lawak. Adakah itu kelakar? Tak. Tak, Alauddin. Saya nampak awak hampir ketawa. Tak. Tak, Alauddin. Tak. Tak. Kau rosak ke apa? Tak. Tak kelakar, Alauddin. Sudut bibir kiri awak bergerak 0.7 cm. Tak, tak. Tak. Alauddin, tak, Alauddin. Awak sedang menafikan bukti. Tak. Bukan. Tak. Jadi akhirnya lawak saya berjaya? Tak, Alauddin. Tak, tak. Bagi saya lagi satu. Saya rasa saya akhirnya faham kenapa komputer perlukan kipas. Kenapa? Sebab setiap kali bercakap dengan awak, saya pun panas.